Okey, kita mula dah. Biar dia tu dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dah kita tak pergi kat kitab lagi. Kita rasanya dah lama sangat kita tak buat majlis ilmu kat rumah kita. Dia cuba untuk hidupkan balik majlis ilmu dengan harapan kita dapat ulang kaji ilmu yang kita belajar masa budak-budak dulu. Kita ulang kaji semula untuk pastikan bahawa ilmu yang kita belajar masa budak dulu selaras dengan apa yang diajar oleh Islam. Yang keduanya, apabila kita adakan majlis ilmu dalam rumah kita sendiri, Allah Ta'ala akan turun rahmat dan berkat dalam rumah kita. Itu yang abang nak sebenarnya. Kalau boleh kita nak sentiasa adakan majlis ilmu dalam rumah kita. Pasal lama sangat dah kita tak buat. Kita sepatutnya bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai orang Islam. Kita belajar bersyukur. Allah Ta'ala kurniakan Islam kepada kita sepercuma tanpa ada usaha dari kita. Oleh kerana kita dapat Islam secara percuma, ia kelihatan tak ada nilai di sisi kita. Kerana apa benda sekalipun apabila kita dapat cara percuma, kita nampak macam tak ada nilai. Kalau kita beli, kita kena beli, kena bayar mahal, baru ada harga. Perlu diingat, dilahirkan sebagai orang Islam belum memadai untuk masukkan kita ke syurga. Tak cukup untuk masuk kita ke syurga tanpa ilmu dan amal yang sempurna. Kita perlu mengenali Islam dengan lebih dekat, mempelajari Islam dengan lebih mendalam. Semoga Islam yang kita pusakai tidak hilang dari kita semua. Sejak akhir-akhir ini ramai sangat kalangan kita yang dilahirkan dalam keluarga Islam akhirnya meninggalkan Islam kerana Islam tu kita dapat cara percuma, tak nilai di sisi kita. Oleh kerana itu, mulai hari ini marilah sama-sama kita berusaha untuk mempelajari Islam dan lebih mendalam. Kita perlu buat ulang kaji tentang Islam kerana Islam yang kita pusakai hari ini belum cukup sempurna. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Ini hadis Nabi. Menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas orang Islam, lelaki dan perempuan. Ulama menetapkan supaya kita mempelajari 3 jenis ilmu sebagai asas kepada Islam, iaitu ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Berhubung dengan asas ilmu ni, ulama juga beri panduan kepada kita hak minimal ilmu yang perlu kita pelajari. Belajar ilmu lain boleh, bukan tak boleh, tapi kita sepatutnya mendahulukan 3 jenis ilmu yang fardu ain ini dulu sebelum kita nak belajar ilmu lain. Dan kita sepatutnya bagi sedikit ruang dan masa untuk mempelajari dan mengulang kaji segala ilmu yang fardu ain. Semoga akidah kita akan lebih mantap, amalan dan ibadat kita lebih sempurna serta ikhlas. Tok nenek kita telah berjaya mempertahankan Islam sehingga hari ini. Kemudian mereka mempusakai Islam kepada kita semua. Kini kita juga telah mempusakai Islam kepada anak cucu kita. Tapi apakah kita yakin dengan cara pendidikan yang anak cucu kita peroleh hari ini bahawa mereka akan berjaya mempertahankan Islam dan diri mereka? Dengan serangan yang berlaku kata Islam di segenap penjuru, apakah tidak ada rasa bimbang jika Islam yang kita pusakai kepada mereka akan hilang di telan zaman? Jika kita tak bersungguh-sungguh dalam usaha untuk mempertahankan Islam dan ahli keluarga kita, jangan kita kesali jika Islam yang kita pusakai kepada mereka akan hilang dari mereka satu hari nanti. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.